Kawan alergik kalau hijau. Naik gatal kalau pakai. Oh, mitos tu. Sebenarnya dalam sudut medik, tak ada masalah kegatalan yang berpunca daripada warna pakaian ataupun warna baju. Penyakit kulit ataupun kegatalan ni, dia banyak berpunca daripada masalah kebersihan diri. Kalau kita tu jenis malah mandi, 2 minggu baru mandi sekali sepekan beruk, memang tidak boleh nak salahkan warna baju lah. Tidak ada kajian saintifik yang mengatakan kegatalan ni seperti panau, kurak dan sebagainya tu berpunca daripada warna baju yang dipakai. Masalah penyakit kulit yang paling common dalam masyarakat kita ialah kurak. Kurak ni dia dihasilkan daripada jangkitan sejenis kulak yang diberi nama dermatophyte. Kurak juga dia boleh berlaku di kawasan alat sulit dan dia dikenali sebagai nama tinea cruris. Ada beberapa cara untuk mengatasi masalah kurak ni. Antaranya tidak berada dalam terlalu lama di tempat yang sejuk ataupun tempat yang lembap. Jadi jangan duduk dalam keadaan kena kecing lama-lama lah. Menang hari ini, turun. Tapi ada berita baik untuk sahabat-sahabat kita yang mengalami masalah kegatalan atau kurak tu. Kita ada ubat sau yau lang lia mo kau cho le yak sia le. Ubat sau yau lang lia mo kau cho le yak sia le ini boleh mengatasi masalah-masalah kegatalan seperti panau, kurak dan gatal nak belaki. Krim sau yau lang lia mo kau cho le yak sia le ini mudah sangat untuk digunakan. Cuma sapu-sapu saja pada tempat yang gatal. So, tunggu apa lagi? Jom dapatkan segera sebelum stok kehabisan.